kenapa tukar? Sebab saya support YB Helmi. Mesti ikut Helmi. Sebab Helmi ya, dia tak ikut bangsa ke apa. Bukan dia punya tempat. YB Helmi betul-betul tolong semua orang. Saya suka macam ni punya YB. Kalau Malaysia punya YB boleh jadi macam ni. YB betul-betul bagus. YB komen sikit YB. Ya, saya macam ni lah, haru kan. Tapi terima kasih atas sokongan yang diberikan. Saya hanya menjalankan tugas dan saya pun dibantu oleh ramai orang. Bukan saya seorang, tapi agensi kerajaan turut bersama dan tentunya pejabat ketua menteri sebagai tunggak utama. Dan hari ini kita zahirkan tanggungjawab kita pada rakyat jelata. Terima kasih kerana menyokong saya dan kerajaan negeri Melaka. Terima kasih. Yang pastinya kerana menyokong kepentingan Datuk YB Seri berapa Tharman. orang dia yang tukar tempat mengundi? Hari tu kat Facebook ada seorang kan? Actually ramai. Ramai. Berapa dah yang YB kena pasti? Masa sepanjang WRUR kita lebih kurang 50 orang. 50 yang orang pindah. dah. Minggu tu saja 50 orang. Dan saya pun tak tahu angka yang sebenar. YB kalau diorang dah tukar pusat mengundi, tiba-tiba YB tak bertanding macam mana? Oi, itu saya tak boleh nak jawab. Saya bertanding ke tak tu pun keputusan parti. Okay. Tentu saya ikut parti. Suara Rakyat.